Ni first time saya nak pasang TV. Cuma kali ni dia mencabar sikit sebab TV ni saiz besar, 65 inci. Cuma kali ni setup lain sikit sebab saya nak tambah soundbar. Okey, kebanyakan TV yang dijual tu dia tak ada audio yang sedap. Kalau ada pun harga dia mahal lah kan. Jadi anda kena tambah soundbar baru bunyi dia padu kat sini. Dan macam biasa, kalau pasang apa pun dekat kampung saya ni, kucing mestilah datang tolong. Tapi itulah, dia datang tolong menyibuk je kat sini. Dan rumah ni dah rumah arwah tok kan saya, dan lama dah rumah ni tak ada TV yang boleh guna kan. Dah bertahun berosak. Jadi alang-alang kita set up yang padu terus lah. TV ni antara yang paling murah untuk 65 inci. Beli pun dekat Shopee dengan harga sekitar 1,800-2,000 macam tu kan. Kalau ada promo dengan kos penghantaran mungkin dapat lagi murah dan sebagainya. Anda kena check lah kah. Kalau dekat kedai biasa saya dah survey, harga dia dalam 2,200, 2,500 kan. Tapi yang ini dia pasang sendiri. Dia datang dengan kotak dia saja. Lagi mencabar nak pasang TV ni, dia kena gantung tau. Kalau letak atas meja ke, letak atas coffee table ke, faham-faham lah. Meja pun tak cukup besar, satu hal. Kucing pula banyak dekat rumah ni kan. Memang tak lama lah hayat TV ni. Jadi saya pun dah standby siap-siap punya bracket. Tak mahal pun bracket, dalam harga 20 ke 25 ringgit. Anda boleh cari online. Cuma bracket ni yang murah ni dia jenis statik. Dia tak boleh enjak, dan kelemahan dia kat sini nak selit wayar dekat belakang tu memang struggle. Kalau boleh sebelum anda gantung dia, pastikan anda cucuk siap-siap. Ditambah pula dekat dinding rumah ni dia memang keras macam. Biasalah rumah lama kan, siap dengan bata merah katakan. Saya pun belilah satu dak marah hammer drill kat sini. First time saya nak guna sebenarnya. Saya pun tak pernah buat kerja tebuk-tebuk sebelum ni. Tapi sekali guna saya boleh katakan dak marah ni memang padu lah. Harga pun dalam, tak silap saya, lebih kurang atau bawah 100.5 je. Awal-awal kena slow-slow buat kerja untuk buat lubang kecil tu. Bila dah berlubang baru kita power dia all in kat sini. Baru sedap untuk menebuk. Cuma first time saya tak tahu pula habuk dia teruk macam ni kan. Tapi kena sabu-sabu sikit lah. Kepada anda yang nak tahu, dia ada je alat untuk kurangkan debu lepas tebuk ni. Tapi tak apa, nanti next project saya cuba. Settle tu kita unbox kat sini. Memang nampak gayanya bila ada TV besar ni, dia merubah suasana rumah tu sendiri tau. Dan mesti ada yang dah tertanya-tanya, bila nak set up soundbar ni, asyik TV je kan. Jadi jom saya cuba buka kotak untuk soundbar ni dan saya cuba pasang lah. Saya sebenarnya nak gantung dia, tapi awal-awal ni saya letak atas meja dulu untuk test. Sebab dalam ni dia siap bagi skru semua untuk gantung kan. Sebab alang-alang dah TV tergantung, soundbar pun tergantung pun macam bagus. Cuma awal ni saya recordnya siang, dan untuk guna soundbar ni saya recordnya malam. Jadi video gelap sikit lah waktu malam tu, sebab saya sebenarnya lupa beli extension. Jadi saya kena extend video ni sampai ke malam. Saya guna untuk TV ni lah Sonic Bar HD 7000. Tapi kenapa yang Sonic Gear punya? First kali dia antara yang murah lah. Harga dia sekitar 239, 250 macam tu. Kemudian kualiti dia padu. Satunya dia berat tau kat sini kak. Dia bukan soundbar yang biasa-biasa pernah saya review sebelum ni. Ini antara yang agak solid bila anda pegang. Kemudian saya guna yang ni sebab dia tak nampak fancy. Dia tak ada ambient light, dia tak ada lampu toyam kan. Sebab rumah yang duduk ni pun tak ada pun orang muda-muda duduk. Jadi nak set up simple dan kemas. Sebenarnya dia warna putih, tapi rumah ni tak nak letak warna putih sebab nanti cepat kotor. Dan sebenarnya saya nak audio yang lebih bagus. Saya nak ada port optical cable untuk sambungan terus dengan TV. Walaupun ada Bluetooth, tapi saya tak nak delay lah dekat sini kan. Kemudian dekat bahagian kanan dia ni, dia ada port untuk mic tau. Kalau rasa-rasa nak karaoke, pergi beli mic dan cucuk yang tepi ni. Kemudian kat atasnya pun ada control dia. Jadi anda mungkin kalau tak nak pakai remote, boleh je adjust dekat tepi ni terus kan. Lebih senang dia punya control dia. Apa pun jom kita dengar sama-sama, dan apa kata anda nilaikan sendiri kat bahagian komen di bawah bila anda habis dengar. Yang mana anda rasa audio tanpa speaker ataupun audio dengan speaker. Let's go.
take your soul.